Anda bersama dengan Videli. Hari ini saya berada di gerai cendol leleh di Kampung Puchong Batu 14. Gerai ni tepi jalan je dekat dengan pintu gerbang ni. Saya nak try cendol pulut durian dengan cendol pulut mangga. Nak tahu power ke tak? Sekejap lagi kita akan tunjuk. Dah pun order ni cendol pulut durian dan juga cendol pulut mangga dengan 5 biji kari pap. Musim-musim panas ni kena cendol lah rumah. Memang baik. Tengok pulut dia warna hijau ni. Weh. Okay, sekarang saya nak try ni cendol pulut mangga ni. Tengok dia punya mangga dia. Mangga dia memang fresh. Rasa manis-manis mangga ni perfect combination tau. Dengan santan dia, dengan pulut ni lagi. Petang-petang panas, layan cendol ni dengan kari pap pula memang best.